Untuk korang yang masih lagi survey kamera webcam yang ada dalam market, yang mana yang worth for money, aku suggest kau dapatkan Obsbot Tiny 2 Lite ni. Sebab apa? Kau tengok sendiri, kamera dia kecil macam ni je, dia ada pusing kiri kanan atas bawah 360 darjah, and then kau tengok kualiti gambar dia clear macam ni, crispy. Lepas tu dia ada AI tracking lagi dekat sini. Lepas tu dia ada ni wide shot, ni medium shot, ni zoom. Bukan tu je, kau boleh tekan lagi, zoom lagi. Kau nak zoom full macam ni, close up macam ni, still boleh close up macam tu dengan kualiti. Kau tengok kualiti dia. And then video dia ada mic 2 kat sini. Mic dia pun aku akan tunjukkan macam mana bunyi mic dia daripada sini. Lepas tu pula kau tengok ni zoom dia. Laju nak mam. Dia punya zooming dia laju nak mam. Lepas tu pula dia ada banyak lagi AI features dekat sini, macam tracking ni lah. Kalau kau penjual baju ataupun bundle ke, pecah bundle ke apa, nak menjual baju kau tanpa nampak muka kau tekan je headless ni, dia akan zoom dekat badan kau saja untuk kau tunjuk baju dekat badan kau tanpa nampakkan muka kau. Macam ni. Ni dia auto ni. Lepas tu pula kalau katakanlah kau nak tracking tangan, kau tekan je hand tracking. So dia akan ikut je tangan kau bergerak ke mana. Dekat dalam tab sebelah ni, kalau kau nampak, kau boleh tekan juga untuk tangkap gambar. And then kau ada beauty. Yang paling penting ada beauty. Kau tak payah nak habiskan masa kau untuk makeup berjam. Noise reduction, noise cancellation, kau boleh tekan untuk beautify ni Nampak? Filter, dia ada filter. Kau nak touch up muka kau, shape dagu kau bagi runcing sikit, semua boleh. Inilah the best and the recommended webcam camera on the market yang aku recommendkan dekat korang. Brand Obsbot ni pun bukan brand-brand cakadek tek ayam ni. Obsbot ni memang dah ramai dah orang pakai. So untuk korang yang berminat, korang check out dekat beg kuning kat bawah. Korang tengok berapa harga korang dapat, and then kau beli. And then macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni. And kita jumpa di next video.